Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Pagi ni hamba nak tunjuk sikit lah yang salah satu jebakan atau perangkap kelulup kita oleh kelulup berjenis spesies Itama. Okey, ni saya letak atas pokok, pasang jebakan atas pokok bawang ulai. Okey, satu ni tidak mengena. Satu lagi ni, tengok. Dia sebenarnya sudah swarming beberapa kali sahabat. Cuma hari ni hamba tunjuk video lah. Kita berkongsi sikit video dia. Video pendek pada hari ni. Ini spesies Itama. Okey, untuk pengetahuan sahabat, hamba kongsi pengalaman dah. Kalau satu pokok tu kita letak jebakan atau perangkap dan kelulup sekali mengena, lepas itu kita ganti, kita salin letak perangkap lain, dia insya-Allah murah rezeki, dia akan terus mengena lah. Sampai setahun, kadang-kadang 2 kali, 3 kali ada juga. Paling-paling kurang setahun sekali akan kena lah. Murah rezeki setahun 3 kali kena tempat yang sama dah. Okey, saya letak 2, satu masuk. Jadi kata-kata yang ingin diungkapkan ialah alhamdulillah, syukur pada Allah dah. Tengok. Tengok ni. Kamera telefon saya hanya boleh zoom setakat inilah. Kalau tidak dia gambar jadi pecah. Nampak sahabat itu pun saya zoom 12 kali. Okey, ketinggian perangkap ni lebih kurang dalam 6, 12, 15 kaki macam tu lah. Tak sampai 15 ni. Rasa dalam 12, 10, 12 kaki lah. Macam tu lah. Kalau dulu saya letak tinggi lagi, saya letak atas tu. Tapi kita makin berumur ni, saya tak larat nak naik tangga lah, bahaya tinggi-tinggi. Jadi macam ni dia sudah pun boleh masuk lah sahabat, tengok dia swarming. Itu batang pokok medan lah orang kampung hamba panggil. Kampung sahabat saya tak tahu. Batang pokok medan ni masa kita potong dia tu, gergaji dia tu gatal lah kalau kena. Kalau dia kering tak apa. Untuk setiap perangkap saya, hamba ni kalau boleh hamba shelet lah. Sebab kawasan kita ni hujan. Selalu hujan. Hujan terus. Jadi bila shelet ni dia tahan lama sikit lah. Dan menghindar kumbang daripada tebuk. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.